Okay, siapa nak buat YouTube ataupun nak buat TikTok, nak buat income lah dekat dalam media sosial ni, korang kena follow akaun ni sebab akaun ni akan ceritakan pasal macam mana korang nak jadi YouTuber, macam mana korang nak jadi TikToker. Okay, nak kumpulkan 1000 subscriber, nak kumpulkan 1000 follower dekat TikTok. Dalam video ni semua aku kongsikan lah. Okay, so cara dia simple je. Kalau dekat TikTok kita memang sangat mudah sebab TikTok banyak sangat cara paling cepat. Kau boleh dapat 1000 subscriber tu dalam masa 4 hari saja. 4 hari korang dah cukup untuk dapatkan 1000 follower. Kalau dekat YouTube nak dapatkan 1000 follower tu, 1000 subscriber tu agak susah sikit. Tapi dalam 1 bulan confirm korang akan dapat 1000 follower tu, subscriber tu lah. Okay, cara dia macam mana? Dekat YouTube korang kena buat video short. Tapi video short ni berbeza sikit dengan short-short yang lain. Okay, contohlah kalau aku kan, kalau korang tengok aku punya channel YouTube sekarang ni, okay, memang video aku buat pasal ajar orang cara buat tutorial itu ini kan. Tapi dekat short aku berbeza. Sebab short aku lebih kepada video game dengan kartun kanak-kanak. Okay, sebab video aku ni aku buat untuk short tu memang arah kanak-kanak terus lah. Okay, senang cerita aku buat game Roblox, aku letak lagu kanak-kanak. Okay, sebab apa? Dengan kanak-kanak lah subscriber korang boleh datang. Okay, sebab anak ni, okay, kanak-kanak ni dia pinjang telefon mak ayah dia tau. Dia guna telefon mak ayah dia, lepas tu dia scroll YouTube. Okay, lepas tu dia tengok short. Bila video kita naik, secara automatik dia akan like. Lepas tu kalau kita cakap dia suruh subscribe pun, dia orang akan subscribe. Okay, sebab budak ni dia tak akan tengok value, dia tak akan tengok tu, dia dengar, dia buat. Okay, sebab tu lah kalau kau letak video untuk cari 1000 ni saya cerita ni untuk dapatkan 1000 follower lepas tu nak cukupkan syarat untuk monetize. Okay, sebab syarat untuk monetize korang kena ada 1000 subscriber dengan 10 juta view dekat short. Okay, jadi kalau korang target audien kanak-kanak, okay, dekat short korang target audien kanak-kanak, tapi sambil tu korang letak game macam game Roblox lah. Game Roblox orang tua pun main, tapi lebih ramai kanak-kanak lah. Jadinya bila korang buat macam tu, target korang tu dekat kanak-kanak kan. So dekat situlah korang dapat view dan juga subscriber untuk YouTube. Okay, itu saya bagi link. Kalau korang nak tahu lebih detail macam mana nak buat video tu supaya nampak macam kanak-kanak tapi konten tu orang dewasa. Okay, yang tu nanti aku ajar dalam next video lah. Kalau korang nak, korang komen dekat sini, nanti aku akan buat. Alright. Tapi sekarang ni aku nak cerita pasal TikTok pula. Okay, TikTok macam mana kita nak dapatkan 1000 follower. Okay, cara dia sangat simple. Korang kena masuk live. Itu syarat yang paling simple, paling cepat korang dapat follower. Okay, live apa? Bukan semua live boleh masuk tau. So korang kena cari nama dia Kak Na. Kak Na dia ada buat live untuk tambah follower. Kau masuk dalam live dia, okay, korang komen dekat bawah, komen nama orang. Okay, korang komen commission. Kau komen commission. Contohnya macam contoh dalam live Kak Na tu kan, korang pergilah dekat TikTok, pergi dekat TikTok, tulis je Kak KAKNAA, Kak Na. Okay, korang tulis je macam tu. Alright, korang search, korang masuk dalam live dia. Lepas tu time time dia buat live tu, korang komen lah, komen. Okay, kalau ada gift korang bagi gift, kalau tak ada gift korang komen je. Okay, lepas tu yang follow back, yang komen tu, ada orang yang follow awak. Okay, awak buka dia, lepas tu awak follow orang dekat dalam tu. Korang ambil 3 je, 3 ataupun 4 lah orang dekat dalam komen tu. Faham tak? Okay, lepas tu korang tunggu orang follow. Okay, orang follow kau, kau follow back. Kiranya follow each other lah. Kau follow aku follow kau. Okay, itu cara paling cepat untuk dapatkan 1000 follower dekat TikTok. Cara yang kedua, yang ni susah sikit, tapi korang tak perlu follow orang. Korang hanya follow satu orang. Follow juga tapi satu orang je. Okay, itu Kabilin. Siapa tak kenal yang negro yang selalu buat macam ni? Okay, korang follow dia, tapi yang ni ada gap masa. Okay, kau follow dia 3 minit, kau unfollow. Lepas 3 minit kau follow dia balik.
korang akan dapat follower random. Okay, follower random, bukan follower daripada Malaysia ataupun Indonesia, bukan. Yang ni follower random. Follower entahlah, saya nak cakap bot pun boleh jadi, nak kata bukan bot pun boleh jadi. Okay, so follower tu memang random gila. Tak tahulah daripada mana, Afrika ke Afghanistan ke, saya tak tahu. Okay, tapi dengan cara tu, bila korang buat dengan cara tu, follow dekat bilin 3 minit sekali, 3 minit sekali korang follow dia kan. Follow, unfollow, kau akan dapat follower. Dan korang punya follow back tu tak ada lah. Kiranya orang tengok, yang ni dia follow orang seorang je, yang lain dia orang follower dia naik sendiri. Macam tu lah contohnya kan. Kalau korang macam nak kepada nampak lebih famous ataupun nampak lebih bergaya, kalau korang follow each other ni kan, kalau korang masuk live Kak Na tu, korang 1,000 follower, dekat following pun 1,000 following juga. Okay, sebab korang follow each other kan. Awak follow saya follow awak. Jadinya gitulah, 1,000 dekat follower, 1,000 dekat following. So nampak macam dia guna teknik ni. Macam tu lah. Alright. Tapi kalau korang follow kabilen tu, satu orang tu sahaja. Okay, satu orang tu sahaja yang korang kena follow. Yang lain tak payah dah. Kalau yang lain tu, follower akan datang sendiri. Tapi follower tu random lah, bukan follower daripada Malaysia lah. Tapi kalau korang nak buat beg kuning, korang kena pergi masuk live Kak Na tu. Nanti follower korang tu follower yang daripada Malaysia, so orang boleh belilah. Walaupun korang dah jual dalam bentuk beg kuning tu, follower korang boleh beli. Kalau korang follow kabiling tu, follower korang tu entahlah daripada mana, memang takkan nampak lah. Kau jual apa pun memang tak nampak. Sebab beg kuning ni dia fokus kepada Malaysia saja. Kalau orang Indonesia nak beli produk kita, tak ada. Beg kuning tu tak nampak. Indonesia tak boleh beli produk kita, kita tak boleh beli produk Indonesia. Faham tak? Melainkan kalau produk Indonesia tu ada jual dekat Malaysia, kiranya dibuat tu di Malaysia, di-upload di Malaysia, adalah produk dia. Tapi kalau dia upload dekat Indonesia, kita nak beli produk dia direct, memang tak dapat. Alright. Jadinya kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.